kali bonggol kanan, kan. So kita elok-elok, mana tahu dengan dia ikut itulah, Masya Allah, subhanallah. Dengan hanya mengelak ambulan saja, ambulan bawa orang nak bersalin, kita ke tepi, pahala semua tu pahala, menyelamatkan nyawa. Masya Allah, kan indahnya Islam. Okey, pukul 11 kita habislah. Kemudian bahawa arti istiqamah itu ialah berusaha membetulkan segala perkataan, perbuatan, tujuan ke arah yang dimaksudkan. Sama seperti orang melepaskan anak panah untuk menuju tepat pada sasarannya. Syarat istiqamah kat sini adalah mesti dengan ilmu. Mesti dengan ilmu. Kan? Jangan istiqamah tanpa ilmu, salah haba'an manthura. Jadi debulah amalan kita tadi. Istiqamah semayang tapi semayang salah. Tak jadi. Kan istiqamah semayang, waladha pun jadi Jawa. Waladhalin, kan. Okey lah bunyi dha sikit, silap bunyi dal, walad da, walad jadi dal, salah, kan. An'amta bila masa nun jadi qalqalah, siratal ladzina an'amta, an'am patutnya an'amta. Hamzah ataupun alif dengan ain pun tak betul lagi. Semua tu ilmu. Kan rugilah, dah beramal 70 tahun, rupanya tertolak solat kita disebabkan rukun yang salah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan bis, ba tak bunyi. Assalamualaikum warahmatullah, tak bunyi. Assalam, soalan salam yang pertama kan rukun, salam yang kedua tidak rukun. It's fine. Tapi salam pertama kena clear. Assalamualaikum warahmatullah. Itu semua ilmu. Ilmu belaka. Kena hati-hati. Telekung yang kita pakai betul ke tutup aurat? Kena check. Alah ni orang menega macam-macam. Kan telekung melekat elok. Tak khusyuk kawan sebelah sembahyang. Baik muslimat tak boleh jadi imam kepada muslimin. Tidak penuh masjid. Kan, mana kena tengok pakaian kita tutup aurat ke tidak untuk istiqamah menutup aurat itu. Ini kunci dia. Maknanya perkataan, perbuatan, tujuan yang tepat sama dengan anak panah yang menuju tepat pada sasarannya. Habislah setakat tu je lah. Nampak semua dah cemas dah tu, kan. Sak kiri, sak kanan, sak belek buku. Jadi saya terpaksa berhenti juga di situ. Bulan depan kita closing hadis ni, kita masuk terus hadis, kemudian hadis 22 tu insya-Allah. Okey. Dan berita buruknya ibu-ibu sekalian, saya harap ibu-ibu tidak lagi berharap kepada madu lebah saya lah. So memang saya hanya pembawa sahaja. Jadi kalau mereka tak proses tak boleh lah. Jadi carilah madu-madu yang sahih untuk sambung menjaga kesihatan ibu-ibu semua. Ceklah elok-elok. InsyaAllah banyak di pasaran pun ada. Cuma yang saya sambung ayat dia tu, di kereta saya bolehlah siapa berhajat minyak zaitun lah. Saya pergi ke situ pula untuk nama brand tu Zutina. Sekali saya forward kat Acik lah. Kalau Acik ni ringkasnya ibu-ibu sekalian, saya sebut sikit saja untuk kolesterol kita, kawalan kolesterol, penyakit jantung. Jantung ni semualah saluran dan sebagainya, keradangan. Satu sudu pagi, satu sudu malam. Sudu yang besar tu 15 ml. Ya. Plastik pun boleh. Plastik lagi baiklah. Sebenarnya ada juga dia kata besi pun okey je. Dia tak macam sifat madu, wallahualam. Tu boleh tengok. Memang ladang sendiri di Morocco ni bapak-ibu sekalian. Saya sebut sebelum ni. Jadi boleh tengok di kereta saya lah. Ya. Harga murah saja. Lagi murah daripada pergi umrah. Naik kilan.
99 insyaAllah.